Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hazi dan ini vlog vacation pertama aku dengan member-member. So, actually the 31st of January, aku dengan member-member aku pergi ke PD untuk buat short vacation kita untuk pertama kalinya. Selepas berkurun-kurun, kita plan untuk buat short vacation dan akhirnya hanya sekadar lepak-lepak biasa sahaja. Dan kali ni, tahun ni 2026, we make it through. So Alhamdulillah ia berhasil, tetapi yang tak berhasilnya adalah aku sebab video ini direkod dan diedit pada 30 Mac 2026, sedangkan short vacation itu telah pun berlaku pada 31 dan 1 berlaku pada 31 Januari dan 1 Februari 2026. So, which mean aku dah membasikan video-video itu dalam masa 1 bulan setengah macam itulah. So, today aku record lah untuk aku edit. So alasan aku kenapa aku menangguh-nangguhkan benda ni sebenarnya, yang pertama aku rasa macam aku malas gila. Kedua, sebab ada benda yang mengganggu fikiran aku, yang masih lagi aku rahsiakan apa bendanya itu. Tak adalah merahsiakan, cumanya aku rasa macam nantilah aku bercerita. Third is sebab kalau kita orang dah sama-sama, I think this moment, aku rasa sebab this is our first short vacation, jadi dia jadi macam tak banyak video, tak banyak gambar. So aku tak tahu celah mana aku nak masukkan vlog tu, padahal benda 2 hari 1 malam, tapi videonya sikit, timelapse-nya sikit. So nak edit video tu malasnya. Aku rasa macam but it's okay, benda dah ada, kita just proceed untuk edit saja. Walaupun aku anggurkan, walaupun aku sidai, walaupun aku basikan benda-benda tu semua, video-video tu dalam masa 1 bulan setengah macam tu. So kita go to the first day of our short vacation, 31st of January 2026. So aku bergerak daripada rumah waktu tu dalam pukul 12, tak silap aku, 12.30 macam tu lah, tak silap aku. Tak ingat sebab benda dah lama aku tak tengok pun bagi video tu. I just record it first, baru aku nak edit. So this is the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Hazi. So selepas bulan 11 hari tu, aku keluar dengan member-member degree aku untuk piknik. Hari ni, as a planned, kita orang akan staycation dekat Port Dickson, dekat sebuah homestay lah. Nanti kita akan pergi tengok macam mana. But sebabkan kita check in pukul 3, tapi aku tengah siap-siap dan sekarang baru pukul dalam 12.40 macam tu. Aku gerak awal sikit sebab ada barang-barang lain yang aku belum beli. So banyaklah persinggahan nak isi minyak sebab aku malah gila nak buat preparation sebenarnya. So I thought kita akan banyak persinggahan, pergi stesen minyak, Speedmart, Eco Shop, barulah kita akan menuju ke destinasi yang kita akan pergi. So sekejap aku nak tutup pintu sekejap. So after a few hours of driving, aku sampai dekat PD. Dah sampai dekat homestay. Nanti kita akan buat video asing kot untuk house tour kita punya homestay. Aku nak turun jap, jumpa dengan member yang dah sampai. Kita tengok siapa yang dah sampai hari ni. Baru 2 pasangan yang dah sampai. We'll see. So aku sampai, tak silap aku, dalam pukul 3.30
Macam tu lah, something like that. So aku sampai, dah ada 2 buah kereta yang dah sampai dulu. So sampai-sampai aku pilih bilik untuk dia bujang-bujang, sebab aku bujang pertama yang sampai, yang 2 orang lagi tu dah berpasangan. So berpasangan dah ada bilik masing-masing. Tapi sayangnya aku tak record, sekali lagi aku tak record sebab aku malas dan aku kekok sebab I'm not a YouTuber. So ya, begitulah dia berjalan dengan lenggang kangkungnya. Tapi dalam group dah sembang nak buat vlog. Macam tu lah kira-kira. Cut it short, pukul 6.30 macam tu, kita aku rasa lebih awal sebab ada orang yang dah kelaparan waktu tu. So kita hidupkan api awal dan bakar ayam awal, lebih kurang dalam aku rasa pukul 5.30 macam tu lah kot, tak silap lah. Dah start untuk bakar. And this is the video. Sorry, kita tak ada video tapi kita ada time lapse. So lelaki bakar ayam, yang perempuan siapkan makanan berat. Tapi disebabkan aku tak dibagi tugas untuk bakar ayam, sebab aku tak ada function langsung waktu tu bakar ayam, aku ditugaskan untuk goreng nugget. Dan semua yang aku cakap ni aku buat time lapse. Let's check it out. Dah settle bakar-bakar tu semua, lepas maghrib baru kita makan sama-sama. Tapi aku tak sure sama ada aku ada time lapse makan malam ataupun tidak, sebab waktu tu ada berlaku pertukaran handphone aku dengan handphone Afiq. Tapi as I'm said, ini video aku record March 2026, sedangkan kita punya short vacation tu awal Februari 2026. So aku malas nak contact member-member tu semua untuk bagi gambar, bagi video yang ada. So
Nantilah aku tengok kalau ada aku masukkan, kalau tak ada minta maaf banyak-banyak. So actually selepas makan tu kita orang plan untuk buat game, tapi first sebab semua orang dah kepenatan, second lepas makan yang banyak tu kita orang semua mengantuk gila dan akhirnya semua berada di depan TV sambil melayan mata yang dah berat. Update plan asal lepas makan nak main game. At last tengok TV. Astaghfirullahalazim. Rupanya terbongkar. Masing-masing, oh ya Allah. Tak mampu nak berkata dah. Singkat cerita, hari pertama kita berakhir begitu sahaja. Masuk hari yang kedua, tak ada apa pun yang berlaku. Bukan tak ada apa yang berlaku lah. Cumanya macam kita masih dibawa arus, orang kata tu going into the flow sahaja kita. So starting, yang perempuan dah start masak lepas subuh tak silap aku, dalam pukul 7 pukul 8 macam tu, 7-7.30 macam tu tak silap dah start dah dia orang. Ada kot aku punya ni, tapi ada aku buat time lapse untuk makan sarapan, tapi untuk persiapan I don't know sama ada aku ada ke tak. Nanti aku check balik, kalau ada aku masukkan, kalau tak ada sadaqallahul azim. So lepas tu sebab kita orang makan agak lambat juga walaupun start jap. Let me see. Aku tak ingat, tapi yang pastinya kita start makan dalam pukul 9 lebih macam tu. Sebab dalam perancangan 10.30 semua dah kena siap mandi. Tapi akhirnya pukul 11 juga baru masing-masing siap. Siapkan diri dan kemas-kemas barang masing-masing. So pukul 11 tu baru kita orang buat sedikit game. Gamenya adalah berapa 3 ataupun 4 game, yang mana yang digunakan dalam yang mana kita orang record pakai kamera aku, pakai phone aku. Tapi disebabkan satu game, aku rasa ada satu game sampai setengah jam
bukan setengah jam, 20, 10 minit, 15 minit macam tu setiap video. Jadi aku rasa macam mungkin aku masukkan um, orang kata apa tu, um, video pendek je lah, aku cut lah kan. Ataupun yang aku buat, um, aku masukkan satu video je, tengoklah nanti macam mana, tengok mood aku. Sebab video terakhir tu adalah video yang memalukan aku, so aku rasa macam nak tunjuk ke tak nak tunjuk macam tu lah. So ya, begitulah. Kita orang check out pukul 12. Lepas tu kita orang pergi pantai. Again, pantai tak ada video, yang ada cumalah gambar. Dan tengoklah, kalau aku rasa aku rajin untuk masukkan gambar, aku pun masuk gambar kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Padahal benda tu satu je gambar. Satu gambar yang diambil beberapa keping. Faham tak? Nantilah, tengok je lah macam mana. So after dekat pantai tu, kita orang sepatutnya plan nak pergi rumah Cumi. Cumanya dah masuk kereta masing-masing tu, tiba-tiba dalam grup, aku balik dulu last tinggal aku dengan Atin, dengan laki Atin sahaja yang pergi rumah Cumi. So sekali lagi tak record video. Again and again and again and again and again. Haziq bukan YouTuber, so tak ada memory muscle memory untuk angkat handphone dan record ya. So after rumah Cumi tu, berakhirlah sudah vlog. Dan this is the reason kenapa aku malas nak edit video awal-awal. Sebab aku rasa macam cringe gila. Aku rasa macam buang masa gila sebab aku tak ada footage yang menarik untuk dimasukkan dalam vlog. Tapi aku record video, so tapi disebabkan aku rasa this is the first moment yang mana kita berjaya akhirnya untuk set up dan apa orang kata tu, menjayakan plan untuk short location pertama kita. So I'm very excited, ataupun aku lebih kepada macam I need to do something untuk kita keep our memory. And yeah, this is our memories. Lepas itu dulu, see you and I'll see you. Bye bye. Kau pernah dengar tak orang cakap ucapan selamat tinggal lebih sukar berbanding ucapan salam perkenalan? Tapi ini bukan tentang perpisahan. Ini tentang satu perkenalan yang menyambung tali pada nama persahabatan. Jujur, aku pelik. Semester pertama yang aku lalui dalam survive mode berubah jadi safe zone pada semester kedua hanya dengan satu ayat ringkas. Jom grup sekali. Sedar tak sedar dekat 6 tahun usia perkenalan. Mungkin kita tak selalu ada sebagai watak penting dalam jalan cerita setiap masing-masing. Tapi kita selalu ada hadir sebagai watak sampingan untuk menghidupkan jalan cerita. Dan ini bukti cerita-cerita yang kita lalui. Ketika kita sedar kita bukan lagi prioriti, tapi berjaya curi masa untuk merakit memori.